Kuala Lumpur 16 Februari, Parti Malaysian Indian People's Party (MIPP) menegaskan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk mengarahkan pihak berkuasa tempatan PBT merobohkan atau membersihkan mana-mana rumah ibadat termasuk kuil Hindu yang dibina tanpa kebenaran. Presiden MIPP, P. Punithan berkata, sebarang arahan sedemikian bukan sahaja melampaui bidang kuasa eksekutif, malah bercanggah dengan prinsip perlembagaan persekutuan. Majlis Tempatan ditubuhkan dan dikawal selia di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 serta tertakluk kepada arahan pihak berkuasa negeri. Dari segi undang-undang, Majlis Tempatan mesti mematuhi akta dan arahan negeri, bukannya kehendak politik dari Putrajaya. Undang-undang seperti Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 serta Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 mewajibkan prosedur yang sah termasuk permohonan, notis dan pendengaran sebelum sebarang tindakan diambil, katanya memetik laporan Malaysia Kini. Parti Sekutu Perikatan Nasional, PN, itu mengulas kenyataan Anwar 2 hari lalu yang memaklumkan beliau mengarahkan pihak berkuasa tempatan untuk membersihkan kuil yang didirikan tanpa kebenaran. Baru-baru, sebuah kuil tidak sah di Rawang, Selangor dirobohkan oleh sekumpulan individu yang mengakibatkan 4 tangkapan. Baru-baru, sebuah kuil tidak sah di Rawang, Selangor dirobohkan oleh sekumpulan individu yang mengakibatkan 4 tangkapan. Peguam kepada pihak yang didakwa terbabit dilaporkan berkata mereka bertindak selari dengan arahan Anwar untuk membersihkan kuil yang tidak sah. Punithan turut mengingatkan kerajaan mengenai perkara 11 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak setiap warga negara untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Kuil Hindu tidak seharusnya dipandang sebagai binaan fizikal semata-mata. Sebaliknya merupakan institusi agama yang mempunyai perlindungan undang-undang yang sah. Merobohkan atau membersihkan kuil hanya melalui arahan eksekutif akan menjejaskan hak beribadat dan autonomi komuniti agama. Sebarang sekatan ke atas hak itu mesti melalui proses undang-undang yang adil dan tertakluk kepada keputusan mahkamah, bukan melalui arahan politik mengejut. Tiada pemimpin yang mengatasi perlembagaan, katanya.